Tinggal dia tuan-tuan yang main malam ni, terima kasih banyak. Saya nak iklan satu perkara. Baru ni ada saudagar kurma, dia selalu bagi zakat kat saya. Lepas tu saya duk kutip sedekah, saya duk kutip wakaf buat dewan. Dia kata, ustaz mau dah ustaz jual kurma ajwa. Sebab saya tengok ustaz cakap kok orang sempena dengan bulan Rajab, bulan berkat, nak sambut Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni, kita buat persiapan awal lah ni, kita buat persiapan makan kurma ajwa. Sebab kurma ajwa ni minal jannah. Kurma ajwa ni daripada syurga. Dan kurma ajwa ni kurma Nabi SAW yang tumbuh dia di Madinah saja. Tempat lain tanam tak tumbuh. Macam harum manis lah. Kalau tuan-tuan tanam di Melaka, kawan saya ambil benih bawa balik Melaka, tak jadi harum manis, jadi salah. Tak jadi. Ada yang tanam dia keluar bunga gitu lah. Dia kena tanam kat polis juga. Macam tu kurma ajwa. Kurma ajwa ni kata Nabi SAW, siapa yang makan dia sehari 7 biji, lam yudirru dhalikal yawm, tak kena mudarat pada hari itu. Samun wala sihrun, acun dan sihir, tuan-tuan. Oh, banyak dah saya duk jual ni, tuan-tuan. Banyak dah orang testing, yang orang ramai bagi tahu saya, ustaz memang betul ustaz, saya darah rendah bermasalah, saya makan kurma ajwa ni selesai ustaz. Saya darah tinggi, macam mana, gout, semua selesai, Masya Allah. Maknanya yakin dengan Nabi SAW, berkat semua kurma ajwa ni. Dan kurma ajwa ni, tuan-tuan, Nabi kata siapa-siapa yang ada dalam rumah ni kurma, takkan miskin dan fakir sampai bila-bila. Dan saya kempen, tuan-tuan, beli sambil menyumbang. Harga dia murah, tuan-tuan. Saya buat 2 bahagian. Satu kurma ajwa A, iaitu biji dia, buah dia kecil sikit, tapi orang marhain semua orang boleh beli. Harga dia sekilo RM40. Satu lagi kurma ajwa aliyah, ni VVIP, buah dia besar, ditanam oleh Nabi dan Sayyidina Anas Abdul Rahman bin Auf. Pokok dia, buah dia besar, lembut sikit. Harga dia sekilo RM60. Murah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi carilah tempat lain, tak jumpa harga ni, tuan-tuan. Saya dah bawa lebih kurang 40 malam ni. Jadi saya rasa yang mai semua boleh dapat orang satu kot, insya-Allah. Tinggal dia, tuan-tuan. Tuan-tuan jual beli dengan saya mudah aja. Tuan-tuan, duit ustaz, saya duit tak bawa ustaz, tak apa. Tuan-tuan ambil dulu. Kalau tuan-tuan mati, saya halal. Tu berniaga dengan saya, pelik sikit kan. Tapi kalau saya mati, tuan-tuan kena pergi bayar kat tahfiz dah. Itu syarat dia. Tapi saya, kalau boleh, saya bawa barang-barang ni, saya tak mau simpan, saya tak mau balik dah. Saya nak bagi habis.